Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam usahawan dan juga salam tekun entrepreneur. Jadi bersama saya hari ini Abang Dan di dalam program Jom Sembang. Untuk hari ini macam biasa untuk Jom Sembang kita bawakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang cakap luar biasa pada hari ini. Jadi untuk maklumat sebelum kita pergi secara lebih lanjut untuk program hari ini, kita mohon Abang Dan mohon untuk anda semua untuk share kepada semua usahawan-usahawan di luar sana. Jadi untuk hari ini program Jom Sembang kita bersama dengan agensi PPZ ataupun Pusat Pungutan Zakat. Jadi Encik Aiman ya. Jadi boleh perkenalkan diri Encik Aiman daripada jabatan mana ke? Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman, saya daripada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan saya daripada unit saya eksekutif zakat untuk unit syariah dan antarabangsa. So antarabangsa itu bukanlah sebab kami as the name implies lah, tapi maksudnya kalau ada orang datang yang kebiasaannya daripada luar negara ke apa, so kita cater juga. So mainly tugas kami adalah untuk menjaga hal ehwal yang membabitkan hukum daripada pengoperasian. Okey, nampak antarabangsa dah sangat nampak macam luar, nampak keluar. Nampak international. Takkan dia belum keluar lagi. Jadi sebelum kita pergi kepada ni, orang cakap tak kenal maka tak cinta tuan. Berapa lama tuan di dalam lama tak lama lah, baru 2 tahun lebih. Kalau ikutkan dekat dalam unit saya antara yang paling junior lah. Tapi dalam masa 2 tahun tu sebab saya daripada 2023, so baru tak baru lagi lah. Orang cakap baru di dalam PPZ. Betul. Tapi pengalaman di luar sana sangat besar tuan. Kita bertukar-tukar. Tukar-tukar. Jadi untuk yang pertama kita punya tajuk hari ni tuan-tuan dan puan, iaitu untung banyak zakat jangan lupa. Tapi ni khas kepada usahawan-usahawan di luar sana lah. Betul. Jadi boleh tak tuan untuk hari ni terangkan apa itu tentang zakat? Okey. So saya menganggarkan kita nak bagi asas yang baik dululah kalau kita nak menjawab soalan kepada para pendengar kan. So tak kisah sama ada yang mendengar anda berada di Kuala Lumpur, Selangor, negeri-negeri lain satu Malaysia, tak kisah dekat mana-mana, asas yang pentingnya asasnya masih sama. Cuma mungkin pengoperasian di setiap negeri tu ada sedikit berbeza-beza daripada segi hukum, fatwa dan sebagainya. So kalau kita nak kenal apa itu zakat tu kan orang kata tak kenal maka tak cinta, tapi ada lagi satu orang kata tak kenal maka ta'aruf. So ta'aruf kena kenal dulu. Macam tu. Okey. So zakat ni apa So zakat ni as the name implies lah, macam apa yang orang dekat luar sana mungkin pernah dengar atau tak pernah dengar. Zakat ni adalah, kalau kita tengok daripada segi definisi syarak dia, definisi hukum dia adalah memberikan sebahagian harta yang tertentu kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. So banyak tertentu dia dekat situ. Zakat harta tertentu, maksudnya ada harta yang kena, ada harta yang tak kena. Ada syarat tertentu, ada syarat yang kita kena fulfill baru kita boleh tahu sebenarnya orang ni kena zakat ataupun tidak. Mungkin harta dia dalam ratus-ratus ribu tapi mungkin dia tak kena zakat. Sebab apa? Mungkin harta tu tak patuh syariah. Contohnya. Itu antara syarat-syarat yang kita akan tengok. And then lagi satu, diberikan kepada orang tertentu. So orang tertentu ni apa? Orang tertentu ni adalah orang yang boleh menerima zakat. So yang boleh menerima zakat ni kita panggil mustahik ataupun asnaf lah. Asnaf mungkin term yang mungkin lebih ramai orang kenal kan. So baik fakir, miskin, fisabilillah dan sebagainya, ada 8. Okay, so all in all, zakat ini adalah apa yang kita berikan kalau kita ada lebihan daripada segi harta. Okey, so lebihan ni contoh saya bagi contoh by numbers lah. Mungkin untuk peniaga-peniaga di luar sana, untuk usahawan-usahawan, kalau kita nak relatekan dengan apa yang kita ada, zakat ni kita boleh tengok daripada segi RM dia. Okey, ringgit Malaysianya. So contoh di wilayah persekutuan ni kan, kita punya nilai nisab ataupun salah satu syarat adalah memenuhi nisab. Nisab ni kita punya threshold. So threshold ni maksudnya kalau harta kita capai ringgit Malaysia tu, capai nilai itu, baru kita kenakan zakat. So contoh di Kuala Lumpur sekarang ni kita pakai 29,000. Di Selangor mungkin ada 30,000. Okey, negeri-negeri lain berbeza. So yang ini anda boleh tengok dan semak dengan zakat negeri masing-masing lah. Cuma mungkin saya nak tarik perhatian pendengar juga tentang zakat ini daripada segi, yang itu kita tengok daripada segi hukum dia. Tapi kalau kita tengok daripada segi pengertian bahasa dia, dia amat cantik.
Sebab apa? Sebab zakat ni dia berasal daripada perkataan zakah. So zakah tu zai kaf alif maksurah, ya yang tak ada titik tu kan. Okay. So maksud dia ada banyak. Maksud dia berkembang, maksud dia bersih. Okey. So contoh Allah kata dalam Al-Quran Allah berfirman, ambillah harta mereka sebagai sedekah. Yang dimaksudkan dekat sini adalah zakat lah, bukan sedekah biasa. Ambillah harta mereka untuk dijadikan zakat, untuk membersihkan dan disucikan. Okey, untuk dibersihkan dan dikembangkan. Okey, so dekat sini kalau kita tengok daripada contoh pokok, kalau orang Arab akan kata pokok itu tumbuh. So dia akan kata zakat azhar. Tumbuhan itu tumbuh. Tapi kalau kita tengok tumbuh, mungkin kita terbayang dia hanya membesar. Tapi kalau untuk sesuatu pokok itu tumbuh, dia kena tumbuh dalam persekitaran yang baik, persekitaran yang bersih. So kalau tanah kotor, tanah terlalu berasid dan sebagainya kan, dia tak boleh tumbuh. Okey, so dekat sini kita nampak zakah ataupun zakat itu sendiri, dia bukan sekadar memberikan, bukan sekadar tu'ti, bukan sekadar kita mengeluarkan sebahagian, tapi kita keluarkan untuk kita bersihkan harta kita. Dan insya-Allah dengan pembersihan, harta kita akan lebih bertambah, lebih berkembang mekar, orang kata. So memang Allah janjikan kalau kita keluarkan harta kita, memang Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Betul. So itulah maksud zakat itu daripada segi bahasa dan hukumnya. Macam itulah. So dia punya maknanya kalau ni memang sangat-sangat besar. Maksud dia lebih daripada sekadar memberi lah. Okey, faham. Apa yang kita bagi kita akan dapat balik. Betul. Okey, baik. Jadi bila kita dah tahu pasal apa maksud zakat daripada segi hukum dan syaratnya, kita pun mesti nak tahu bahagian apa atau berapa jenis dia. Okey, alright. Okey, boleh. Okey. Yang ini zakat tu kadang orang kata kan ada banyak sangat jenis. Tak boleh nak ingat. Ada zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, apa lagi. Kadang diorang macam sebab selalulah kami di kaunter ni, bila kami di kaunter mungkin kalau orang tu baru first time nak bayar zakat, dia akan tanya, tuan, zakat apa yang saya boleh bayar? Macam tu. So saya suka mulakan saya punya pembahagian tu dengan mengatakan zakat ni sebenarnya ada 2 jenis je. Tak banyak. 2 jenis je. Satu zakat badan ataupun zakat fitrah. Ini zakat di bulan puasa. Dan lagi satu zakat harta. Okey, so zakat harta ni yang kita kata ada pecahan yang sangat banyak. Tapi pecahan tu sebenarnya kita pecahkan untuk kita tahu dia punya pengkhususan. Ada macam-macam jenis harta. So contoh macam mungkin saya dan mungkin orang-orang di luar sana, harta yang kita ada dalam banyak bentuk. Ada simpanan, ada simpanan, ada gaji, ada buat perniagaan dan sebagainya. So ini semua kita panggil zakat harta sebenarnya. Okey. Cuma kalau nak lebih mudah fahamlah dan nak lebih mudah ingat. So zakat harta ini sebenarnya dipecahkan kepada jenis-jenis harta itu sendiri. Okey, so contoh di Kuala Lumpur pungutan yang paling banyak adalah daripada zakat penggajian. So zakat gaji ataupun zakat pendapatan lah. Sebab dekat KL kita tak ada orang yang usahakan perladangan, tanaman dan sebagainya, sebab tak ada tanah. Betul. Kan? Okay, so masing-masing bekerja di bangunan-bangunan tinggi. Tapi di negeri-negeri lain, kutipan yang banyak juga ada daripada zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat galian, zakat emas dan perak. Ini antara yang paling common, dan juga zakat simpanan. Okey. So mungkin untuk yang paling common untuk para pendengar adalah zakat perniagaan itu sendiri. Okey, so zakat perniagaan ni sebab macam yang kita tahu, kalau perniagaan dia kita invest sesuatu, sama ada invest tenaga ataupun investkan harta untuk dapatkan pulangan kan. Okey, so kalau zakat perniagaan itu menghasilkan keuntungan, okey, kita akan zakatkan pada keuntungannya. So dia berbezalah dengan zakat penggajian. Sebab penggajian ataupun zakat pendapatan, orang tu dapat bekerja macam biasa, office hour. Dekat dalam bahasa Arab kita panggil rawatib. Dia akan dapat gaji di hujung bulan. So tak kisah sama ada bulan tu dia usaha lebih ataupun dia usaha kurang. So apa-apa yang dia buat dekat office tu,
dia tahu by the end of the month, di penghujung bulan dia akan dapat sejumlah RM itu. Unless kalau ada bonus dan sebagainya kan, yang itu lain cerita lah. Okey, tapi dia berlainan dengan orang yang berniaga. Sebab perniagaan ni lebih banyak yang kita buat, lebih banyak yang kita dapat. Itu the norm of perniagaan lah. Okey, kita tahu tricks dan sebagainya, itu satu cerita yang lain. Tapi yang penting dia memerlukan usaha untuk kita dapatkan keuntungan. So selalunya orang akan tanya macam mana juga kalau zakat, kalau perniagaan tu tak untung. Betul. Okey, bolehkah saya jawab terus? Boleh. Okey. So kalau perniagaan tu tak untung macam mana? Tak kena zakat ke? Ataupun perniagaan tu untung tapi saya ada hutang. Saya bayar hutang, lepas tu tengok untung tu habis. Okey, macam mana? Alright. So kalau kami di wilayah persekutuan, kita ada dua jenis jalan kerja, jalan kira, gaya kira lah untuk kiraan untuk zakat perniagaan. Satu untuk big business dan satu untuk small and medium businesses. So small and medium business ni maksudnya perniagaan runcit, perniagaan sendirian berhad, enterprise dan sebagainya yang berskala kecil. Okey, untuk perniagaan kecil, kiraannya sangat mudah. Kita ambil untung bersih sahaja. Maksudnya kita tolak kos berapa, untung berapa, tolak dengan kos, upah, kalau ada hutang-hutang semua tolak sekali. So kalau ada lebihan daripada itu, baru kita zakatkan 2.5%. So macam itulah kiraan untuk small and medium businesses. Tapi kalau untuk yang berskala besar, kita akan tengok juga aset dia. Selalunya dia akan ada dia punya audit report dia tu kan. Okay, so daripada situ financial report dia, daripada situ kita akan kira. So ada benda yang aset mungkin yang dikira, aset yang mungkin tak dikira. So yang itu kita akan pecah. Yang itu memang dia punya jalan kerja tu memang teknikal sikit. Melibatkan ini pemilikan penuh tak, ini milik dia tak, ini hutang tak, okey dan sebagainya. So yang itu kita akan tengok sampai dia memang sangat teknikal, sampaikan kami memang ada satu unit khusus untuk buat kiraan dan untuk kereta perniagaan sahaja. Yang itu kalau anda kalau para pendengar ada mungkin nak tahu lebih lanjut ataupun nak dapatkan sesi one to one contohnya, boleh sahaja untuk requestkan servis tu kepada kami, sebab memang itulah apa yang kami buat di Pusat Pengurusan Zakat selalunya, hari by hari. So kalau orang tanya kita cuba jawab, kalau orang minta kirakan kita pun minta tolong kirakan untuk in the end kita tahu kita sama-sama bantu untuk para Muslim menunaikan tanggungjawab. Macam itulah. So untuk usahawan-usahawan di luar sana, ingat pada Encik Aiman beritahu tadi, setiap kali apa-apa keuntungan ataupun kerugian dia layak dikenakan zakat, tetapi dia ada pengiraan dia. Betul. Untung bersih tu tuan-tuan. Ya, hanya untung bersih. Betul. Dan betul. Juga tanya tuan juga 2.5 ni adakah dia fix ataupun okey. Saya mungkin tertinggal tadi rate untuk pembayaran zakat adalah 2.5%. So kenapa 2.5%? Sebab Nabi kata bagi setiap 20 dirham zakatnya setengah dirham. Okey, dirham ni duit emas kan. So ukuran dahulu pakai duit emas. So untuk kalau setiap 20 kena setengah, maksudnya ukuran ni 1/40 lah. Okey, so 1/40 kalau kita convert kepada percentage adalah 2.5%. Okey, so bila 2.5% ni, ini rate dia fix. Yang ini tak berubah. Yang berubah hanyalah nilai ringgit setiap tahun. Kenapa nilai ringgit bagi nisab ataupun threshold tadi tu kita berubah setiap tahun? Sebab yang itu kita base kepada 85 gram emas. Okey, so 85 gram emas tu memang fix dah. Tapi macam biasalah, harga emas naik turun. Betul. Sekarang nak kata naik turun tu susahlah. Selalu kita kata naik. Banyak naik. So macam tahun lepas kita punya nisab ataupun threshold ataupun nilai yang mengenakan zakat adalah 24,000. Tahun ni dia naik jadi 29. So kita menjangkakan mungkin tahun depan akan naik lagi. Setakat ni rekod dia memang sentiasa menaik lah. Okey, so kalau anda nak tengok sama ada harta atau perniagaan anda, baik untung bersih dan sebagainya, kena zakat ataupun tidak, sila semak dekat bahagian zakat masing-masing di negeri masing-masing. So contoh kalau macam di wilayah persekutuan, anda boleh datang kepada kami, datang ke kaunter dan sebagainya, boleh tanyakan nilai nisab ataupun nilai threshold ataupun nilai yang dikenakan zakat pada tahun itu berapa. Okey, so kalau macam tahun ni lah kami akan jawab 29,800, 29,000 ada ringgit kat belakang, saya terlupa pula. Okey, tapi kalau datang tahun depan berbeza. Datang tahun lepas pun dah beza, tahun ni beza, tahun lepas beza. So tahun-tahun berikutnya pun memang sentiasa akan berbeza. Tapi rate dia sama.
rate berapa bayaran zakat yang dikenakan kepada anda. Kalau anda, katakan tadi kita kata nilai nisab tu 29,000 kan. Okey, katakan anda ada untung bersih tu mungkin 30,000. Okey, so 30,000 baru kita kenakan zakat 2.5%. Okey, tapi nilai 29,000 tu yang akan berubah. Threshold tu berubah. Tahun ni mungkin 29, tahun depan mungkin 35, 36. Yang itu sahaja berubah. Tapi nilai 2.5% itu sama. Masih sama. Cuma ada juga orang yang kalau yang ini memang sangat common di wilayah persekutuan, mereka kata mereka nak terus bayar zakat bulan demi bulan ataupun tahun demi tahun, tak kisah berapa amount yang kita katakan sebagai threshold ataupun nisab itu tadi. Maksudnya contoh, dia kata untung dia untuk bulan itu ataupun untung dia untuk tahun itu tak sampai pun nilai nisab kita, tak sampai 29,000. Ialah sebab meniaga kecil. Kadang yang datang tu ada yang meniaga tepi jalan dan sebagainya. Tapi dia kata kalau kirakan ni boleh tak? Okay. So kita kirakan dulu. Kira okey. Modal berapa, kos berapa, untung berapa. So bila tengok untung bersih tu kadang cuma 10,000, 15,000. So memang jauh daripada kita punya nisab ataupun nilai yang dikenakan zakat tu. Tapi dia kata kalau saya nak bayar zakat juga boleh tak? Okey, so yang ini kita kata sangat boleh. Sebab apa? Sebab kalau zakat ni hukum untuk membayar adalah wajib apabila kita kena. Bila kita capai nilai tu. Tapi kalau kita tak kena, kita tak capai nilai tu, tapi kita nak bayar zakat, tak ada masalah. Sebab kalau itu kita panggil sebagai galakan ataupun didikan. Sebab kita menganggap peniaga itu walaupun dia rasa seakan dia belum cukup lagi, sebab tu dia masih meniaga setiap hari, masih rolling modal dan sebagainya, tapi dia nak bayar zakat sebab dia tahu memang Allah janjikan kalau kita keluarkan Allah akan ganti dengan lebih baik. So Allah memang dah janjikan dengan zakat ni harta memang takkan habis. Baik harta anda sikit ataupun banyak, sikit yang anda berikan ataupun banyak yang anda berikan, memang dia takkan habis sebab ini janji Allah. Ini yang kita kena pegang. So bila kita pegang dengan yang ini antara apa yang dipegang oleh mereka-mereka yang nak juga bayar zakat walaupun sebenarnya tak wajib pun untuk dia. So yang inilah yang selalu kita doakan supaya apa yang dibayar itu, semoga apa yang dibayar akan menambahkan berkat, dan semoga apa harta-harta yang berbaki pun memang akan ditambahkan dengan keberkatan, insya-Allah. So dia memang tak ada masalah. So zakat bayar lebih tak apa, jangan bayar kurang. Itu saja. Jangan tak bayar langsung. Jangan tak bayar langsung. So nak mula RM10, RM20 pun boleh, tak ada masalah. Kita didik pada awal tu. Betul. Kita didik diri kita untuk didik diri dengan semangat memberi. Untuk merasa memberikan. Macam tu lah. Sebab balik pada yang macam tuan cakap tadi, kadang-kadang usahawan-usahawan kita sendiri pun kadang-kadang dia tak buat ni tuan, ada rekod. I see. Faham? Tuan cakap, kita kena start lah dengan kita memberi dululah. Ya, betul. Okey, baik. Minta maaf tuan, kita tak ada air pula. Tak apa, jangan risau. Jadi tak apa, kita teruskan. Ada lagi soalan tuan. Untuk boleh tak cakap kepentingan zakat mungkin kepada kita dalam konteks ni kepada usahawan sendiri. Okey. Alright. Okey. So zakat ni dia adalah satu bentuk yang kita panggil fungsi sosioekonomi. Okay, so sosioekonomi ni dia lain daripada banking dan sebagainya, in which generally speaking banking is a money making businesses. Tapi untuk zakat dia adalah bukan sebuah perniagaan yang dia bukan sebuah perusahaan yang dibina untuk membentuk keuntungan, tidak. Tapi dia adalah untuk satu fungsi utama adalah untuk membasmi kemiskinan tega. Okey, so ini yang kalau mungkin di awal tahun ataupun waktu PMX naik dulu awal-awal, dia kata YB Menteri cakap dia nak gunakan sebaik mungkin fungsi zakat itu sendiri, in which memang kita sangat rayakan usaha itu. Tapi selalunya orang salah erti. Orang kata, kenapa saya bayar zakat tapi saya masih nampak orang miskin di sekeliling saya? Kenapa saya masih bayar zakat? Kalau walaupun saya tak bayar zakat, saya nak minta bantuan. Kenapa kadang-kadang susah dan sebagainya? Okey, so yang ini yang kita kata, satunya zakat itu berfungsi sebagai how to elevate the social economy of the untuk masyarakat pada sesebuah tempat.
Dan kita tahu zakat ini sendiri memang ada penerima yang kita kata penerima khusus, sebab memang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran untuk 8 golongan. Kita tak boleh bagi dekat orang lain, in which kalau kita salah bagi ataupun kita bagi dekat orang lain yang tidak berhak, sebenarnya kita kena gantikan balik duit tu. So itu beratnya tugas untuk memberikan duit zakat, instead of berat, tak nampak, mungkin tak nampak sangat berat berbanding dengan tugas kami yang mengutip. So contohnya di wilayah persekutuan, kami untuk pengelolaan zakat, yang mengutip adalah pusat pungutan zakat, yang mengagihkan ataupun yang memberikan bantuan dan sebagainya adalah Baitul Mal, di bahagian agihan zakat oleh Mawib. Okey, di Selangor contohnya, agih dan kutip oleh Lembaga Zakat Selangor. Mereka boleh buat dua-dua. So dia berbezalah negeri ke negeri. So mungkin ada yang selalu cuba datang untuk ke pusat-pusat zakat, pejabat-pejabat zakat kan. Kami di wilayah persekutuan memang sangat biasalah. Kadang memang dalam satu hari tu ada 1-2 orang yang datang ke pusat pungutan, tempat membayar ni. Dia kata, saya nak minta bantuan, boleh tak? Okey, so yang ni kita akan halakan dia ke tempat yang sepatutnya lah. Kalau sekarang di Kampung Baru, di Menara Mawib itu sendiri. Tapi bila diorang kata susah lah nak minta bantuan zakat ni, saya minta kadang tak boleh, ataupun dia kata saya minta kadang tak dapat. So mana duit zakat ni pergi? Okay, so saya mungkin tak boleh nak bagi contoh di negeri-negeri lain. So apa yang saya boleh bagi adalah di negeri yang saya beroperasi sendirilah. So contoh di wilayah persekutuan, kita ada kurang lebih memang sangat banyak asnaf asnaf yang berdaftar, tak termasuk yang belum berdaftar, asnaf yang berdaftar di wilayah persekutuan, in which lebih daripada 60% duit zakat kita diberikan sebagai bantuan bulanan, bantuan bulanan kepada fakir dan miskin. So bantuan bulanan ni ada dalam bentuk duit, ada dalam bentuk pembayaran yuran sekolah, segalanya mengikut keperluan. Tapi orang kata, kalau duit zakat habis sekalipun, kenapa dia orang ni tak keluar daripada kemiskinan itu sendiri? Kenapa orang miskin tu semakin bertambah instead of semakin berkurang? So dekat sini yang kita kata, sebenarnya potensi zakat itu masih ada banyak lagi yang kita belum sentuh. So sebab tu kami boleh katakan tugas zakat itu sentiasa relevan lah untuk kita sentiasa mengutip zakat-zakat yang baru ataupun zakat-zakat yang berulang sedia ada, untuk kita tahu, sebab kita tahu asnaf ni memang semakin, daripada tahun lepas ke tahun ni pun yang fakir dengan miskin berganda, sekali ganda. Itu pun kita belum boleh untuk alleviate lagi mereka keluar daripada kemiskinan tegak itu sendiri. Dalam masa yang sama, sekadar daripada bagi bantuan bulanan, kita pun ada program pembangunan. Kita bagi bantuan untuk penjagaan startup, kita bagi bantuan untuk mereka yang memerlukan mungkin sakit, yang ini kita panggil golongan yang berhutang untuk kesihatan lah. Dan macam-macam. So bila kita bagi one off dan sebagainya, ini pun kita kata masih belum cukup. So bukan kita nak kata zakat ini tidak mampu untuk mengeluarkan ataupun mencapai maksud menghilangkan miskin tegak tu, tidak. Tapi kita kata ini adalah potensi yang kita nampak bahawa kutipan dan agihan zakat ini masih ada jauh lagi perjalanannya, in which ini yang kita selalu berikan semangat kepada anda yang mungkin belum pernah bayar zakat kerana kewajipan belum cukup, ataupun mungkin tidak tahu tentang zakat. Marilah kita berzakat kalau sudah sampai masanya, atau kalau kita belum capai syaratnya, bolehlah membayar zakat untuk kita mendidik jiwa kita, mendidik diri kita dengan merasakan untuk memberi. Sebab contoh, saya tertarik dengan yang kejadian letupan gas hari tu kan. Okay, so bila Zakat Selangor kata nak bagi bantuan zakat dekat sana, ada segelintir yang menolak menerima sebab katanya kami membayar zakat, kami tak nak terima bantuan zakat, so kami sepatutnya membayar. So orang dalam kesusahan sekalipun, mereka masih ada rasa nak memberi itu. Mereka masih rasa bersalah untuk menerima, hanya kerana sebenarnya mereka membayar zakat, tapi dalam keadaan semasa itu sebenarnya mereka boleh menerima zakat. Tak ada masalah sebab kita consider mereka adalah orang yang ditimpa bencana.
Okey, so mereka adalah orang yang berhutang. Mereka bolehlah menerima zakat tu pada ketika itu. Tapi dalam hal itu sekalipun ada segelintir yang menolak. Ini yang kita kata didikan zakat yang kita harapkan. Apabila kita sentiasa memberi, apabila kita sudah terbiasa tahun demi tahun kita tunaikan kewajipan zakat, sedekah dan sebagainya, wakaf dan sebagainya, ini yang kita harapkan dapat dididik dalam masyarakat. So inilah fungsi zakat itu sendiri. So nampak macam boleh buat karangan bahasa Melayu, apa itu pendidikan zakat dan sebagainya, tapi itulah yang kita harapkan. Jadi yang cakap konteks zakat ni dia sangat-sangat besar sebenarnya. Sangat besar, betul. Dan juga daripada pihak PPZ sendiri nak mengagihkan, nak mentengok kepada siapa penama-penama tu semua. Betul. Sangat-sangat rumit sebenarnya. Sangat-sangat rumit. Sebab untuk bahagian mawib ataupun bahagian agihan itu, kalau dia salah beri, dia kena top up balik. Sebab kira zakat itu tidak sah diberikan. So dia kena ganti dengan duit siapa? Duit sendirilah katakan. So sebab tu prosesnya agak rumit, dan sebab tu borangnya mungkin kadang agak tebal, kadang agak nipis. So bergantung kepada application. Tapi ini sebab kita nak pastikan kewajipan itu berlandaskan hukum, dan hukum itu dipenuhi. Disebabkan itu. Baik. Satu lagi tuan, biasa dekat pasal tentang listing ataupun senarai-senarai nama, macam mana daripada pihak PPZ sendiri? Adakah bila mereka-mereka ni datang ni mendaftar, ataupun kalau yang macam tak dapat nak mendaftar di ni, adakah daripada pihak PPZ sendiri kena pergi setiap tempat untuk okey, faham. Alright. Okey, so untuk di PPZ kami fokusnya pada kutipan, tapi kami ada satu unit yang kami panggil unit hubungan strategik ataupun dan unit wakalah. Okey, so ini adalah unit-unit yang berfokuskan kepada pemberian bantuan melalui agihan skim wakalah. Tapi mainly yang mengagihkan adalah daripada mawib itu sendiri, daripada bahagian agihan di pejabat mawib. Okey, so kami ini operasinya PPZ dekat bawah, PPZ anak syarikat, tapi mawib dekat atas. Mawib tu kira kita punya parent lah. Okey, so apa yang kami kutip, kami serahkan kepada mawib yang di atas ini. So daripada mawib, dia akan agihkan melalui bahagian baitul mal, bahagian agihan dan bahagian pembangunan asnaf. So mereka ini setiap hari memang kerjanya turun ke lapangan. Yang menjaga kaunter untuk bahagian agihan adalah mereka yang menerima borang, dan mereka juga akan buat kiraan tapisan awal lah, orang kata. Dia akan kira, okey, berapa gaji awak, berapa perniagaan awak, berapa pendapatan awak setahun, berapa tanggungan dan sebagainya, ada kereta dan sebagainya, semua ini kita akan consider. So bila nilainya di bawah daripada had kifayah, ataupun had kifayah ni had kecukupan kita panggil lah. Bila harta dia kurang cukup berbanding apa yang dia perlukan dalam kehidupan seharian, mereka ini boleh dikategorikan sebagai asnaf. So mereka ini kalau anda mungkin ada kawan-kawan, ada adik-beradik, ada jiran-jiran dan sebagainya, kalau nampak dia macam susah dan sebagainya, sama ada dua. Anda boleh bawa dia, anda boleh tolong bawa dia pergi ke bahagian agihan ataupun di lembaga zakat untuk minta penerangan, adakah mereka ini layak diberikan zakat. Okey, itu yang pertama. Atau kedua, kalau mereka rasa macam mereka malu atau mereka tak nak pergi untuk meminta bantuan, sebab kadang kita faham ada orang yang mungkin dah berumur ataupun dia memang malu nak pergi minta bantuan kan. So jangan risau, boleh juga buatkan aduan bagi pihak mereka ke bahagian agihan. Sebab contoh di wilayah persekutuan kita ada mobile app, kita panggil Moja, di MOJA dekat App Store ataupun Play Store. Yang ini kita panggil Asnaf Tracker. So kalau katakan anda nampak asnaf di sesuatu tempat, boleh laporkan dekat dalam application tu sendiri. So nanti rekod tu akan pergi ke bahagian agihan. So bahagian agihan akan tengok dekat kelompok-kelompok tertentu. So inilah fungsi kita dalam kalau kita nak bantu orang lah, selain daripada just bagi duit sahaja dekat mereka sebagai bantuan yang one off, mungkin boleh ajukan kepada kita untuk kita tolong dengan lebih lanjut. So kita kena sama-sama mainkan peranan lah.
Jadi Encik Iman, sebenarnya banyak soalan ni. Saya dah yeah. tak dapat nak tangkap. Tapi tak apa. Kita akan pilih yang mana yang terlibat. Boleh. Jadi tapi sebelum saya nak tanya soalan kepada Encik Iman, yang soalan usahawan-usahawan ni, saya nak tanya dulu, di manakah tempat usahawan untuk kalau kita dalam konteks usahawan ni untuk membayar zakat? Okey. So yang ini memang soalan yang sangat common sebab contoh dekat wilayah persekutuan sekalipun, contoh kami punya office di Masjid Negara ada, di kaunter kami di Masjid Negara ada, di Shamblin ada. Shamblin tu HQ lah, Ceras dan sebagainya. So kalau kita perasan KL ni dekat tengah-tengah Selangor kan. So memang sangat selalu orang kata saya duduk dekat Selangor tapi saya meniaga dekat KL. Saya kerja dekat KL. Ataupun terbalik. Saya kerja dekat KL, saya duduk dekat KL, saya kerja dekat Selangor. So dekat mana kita nak bayar zakat ni sebenarnya? Okey. So meraihkan, saya percaya pendengar-pendengar pun bukanlah sekadar di Selangor dan KL, ada di berbagai negeri sekalipun, hukumnya tetap sama. Mungkin daripada segi fatwa ada negeri yang mungkin agak berbeza, tapi hukumnya pada asasnya adalah untuk pendapatan untuk zakat pendapatan, di mana anda mendapatkan pendapatan ataupun ke dalam konteks peniaga, di mana anda menjalankan perniagaan, di mana anda mendapat hasil, dekat situlah anda membayar zakat. Ibaratnya dekat situ kita berusaha, kita dapatkan duit, kita kembangkan ekonomi di situ. Dekat situ juga kita suburkan ekonomi dengan memberikan balik dalam kalangan masyarakat di kawasan itu. Tapi itu untuk pendapatan dan perniagaan. Kalau katakan anda ada simpanan, anda katakan simpan dekat bank dan sebagainya, ataupun anda ada emas, perak ataupun zakat-zakat lain, zakat dibayar dekat mana harta itu berada. So contoh, kalau anda buat perladangan, anda ada buat perniagaan kecil-kecilan, ada apa lagi, mungkin ada meniaga ayam, meniaga lembu, ada buat pertanian dan sebagainya. Contoh tanah tu mungkin dekat Kedah. So pergi dekat Kedah, usaha-usaha meniaga pun semua dekat situ. So bayarlah zakat anda dekat Kedah, dekat tempat anda dapat hasil. So dekat situlah konsepnya, dekat tempat harta itu berada. Basically between these two selalunya lah orang akan terkeliru. So contoh paling mudah, saya duduk KL tapi saya buat simpanan, saya open dekat branch Ceras, katakan Ceras Selangor sana. Macam mana? So bila dah terlalu banyak kekeliruan ini, kalau anda boleh bayar dekat tempat anda menerima harta, anda menerima keuntungan ataupun tempat harta itu berada, itu kita panggil afdaliyat. Afdaliyat ni maksudnya keutamaan lah. Maksudnya bila buat macam itu dapat kelebihan. Tapi katakan anda kata susahlah saya nak pergi jauh. Contoh dia kata daripada KL, daripada tengah KL dia nak kena pergi keluar, dia nak kena pergi Selangor sebab dia kerja dekat Selangor. Mungkin dia kata susah. So bila susah, yang ini kita kata bayar dekat mana-mana pun sebenarnya sah je. Sebab bila kita kata sah tu maksudnya zakatnya tertunai. Cuma dia tak dapat keutamaan, itu saja. Keutamaan ni maksudnya macam kelebihan ekstra lah orang kata. So ada pahala ekstra untuk kita dapatkan, yang kita boleh dapat kalau kita ikut keutamaan itu. Tapi hakikatnya bayar dekat mana-mana sekalipun sah. Cuma kalau anda berniat alang-alang nak beribadah itu, berzakatlah dekat tempat harta itu berada ataupun dekat tempat anda mendapat keuntungan itu sendiri. Mendapat keuntungan, mendapat gaji, dekat situ kita pulangkan semula sebahagian kecilnya. Sebab in the end tak banyak pun, 1/40 je. Katakan kalau gaji 1 jam RM40, 1 jam kita bayar RM1 je. Macam tu. So ini kalau kita tengok daripada segi keutamaan, macam tu lah. Jadi betul banyak sebenarnya soalan-soalan berkenaan yang Cik Aiman cakap tadi. Faham. Nak bayar di mana, perniagaan di mana. Ya, tapi betul. Itulah sekarang menjawab semua. Harap menjawab lah. Boleh tapi keutamaan dia kepada di mana tempat utama, semua utama yang anda dapat. Jadi ada juga usahawan ni Encik Aiman yang dia ada branch. Contoh dia ada branch ni, dia ada beberapa cawangan. Jadi adakah cawangan tersebut yang diperlukan ataupun dia punya franchisor, dia punya yang utama dia yang daripada franchise bayar pada franchisor, yang franchisor tu yang kena bayar semua zakat. Macam tu. Okey. So
dekat sini ada dua perkara. So kalau kes dalam franchising kan, so bila dia buka franchise ada fee yang dia kena bayar setiap tahun. Contoh ini untuk franchising. Bila dia kena bayar, itu consider sebagai pendapatan bagi HQ. So bahagian itu HQ yang akan uruskan. So untuk dia sebagai pengusaha franchise di kawasan itu, hasil perniagaan dia dapat 100% dekat dia. So dekat sini yang kita katakan, bila dia dapat 100%, dekat situlah sumber utama rezeki dia. So dia boleh bayarkan zakat untuk perniagaan dia sendiri. So walaupun franchising katakan kan, so untuk bahagian franchising, mereka punya zakat adalah pada franchising fee dan apa aset-aset yang mereka ada di HQ contohnya. Tapi dia tak bayarkan zakat untuk perniagaan, in which memang jarang sekali lah yang membayarkan zakat untuk franchiser dekat bawah. Okay. Tapi sebelum apa-apa, pastikan kalau anda first time, semak dulu kod-kod lah. Mungkin ada yang ada HQ yang baik untuk bayarkan zakat, mungkin dia buat cara baru tahun ni ke dan sebagainya. So just confirmkan dulu. Tapi selalunya memang tak. So kalau anda katakan mungkin antara yang selalu saya dengar Otai Burger contohnya, ataupun Muiz Hot Chicken dan sebagainya kan. Okay. So yang ini semua bila mereka dah buka stall dekat situ, keuntungan mereka semua, keuntungan dan segala bagainya adalah kepada pengusaha di situ. Dia kalau ada portion yang dia kena berikan, tak apa, tolak yang itu ke tepi. Yang itulah yang kita panggil cost. Okay? So ini antara contoh yang baik macam mana kita nak kira zakat. So bila kita kata untung bersih, tolak segala kos yang kita kena bagi dekat franchisee. Kita kena tolak juga upah beli ayam dan sebagainya kan, tolak kos bahan mentah dan sebagainya. So ambil untung bersih sahaja. So untung bersih ni maksudnya apa yang boleh masuk ke akaun bank anda sendiri, yang anda boleh gunakan sesuka hati. Nampak macam money laundering pula, bukan guna sesuka hati lah. Maksudnya apa yang anda boleh enjoy setelah usaha yang anda lakukan. So ini yang kita kata untung bersih. So kalau ada bil elektrik apa semua, okay, tolak siap-siap. So kita ambil untung sahaja. So tak kisahlah anda berada di mana, tengok lokaliti anda. So berzakatlah dekat situ. Carilah kaunter-kaunter terdekat. Even sekarang saya rasa dekat semua negeri dekat KL ni sekalipun, dia tak limitkan khidmat membayar zakat tu hanya kepada kaunter sahaja. Macam di wilayah Persekutuan, kita ada mobile apps, kita ada online, kita ada website, kita ada hotline. Hotline tu kalau call nak bayar terus boleh juga, tak ada masalah. Okay, so semua ni anda boleh try tengok dekat lokaliti masing-masing. So katakan kalau nak tengok dekat wilayah Persekutuan punya, boleh tengok dekat ppz.com.my. Dekat situ kita ada nombor telefon, kita boleh bayar terus. Kalau nak buat appointment pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sangat fleksibel tuan. Sangat fleksibel. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi tuan, ada lagi soalan. Okay. Tapi boleh tak nak tanya soalan dekat yang tanya dalam ni dulu? Boleh. Soalan cupu mas ke? Ni soalan cupu mas dan soalan hangat sebenarnya. Soalan hangat. Untuk maklumat Encik Aiman juga. Okay. Untuk program Jom Sembang ni, kita ada buat satu Google Form kita buka kepada usahawan-usahawan untuk menjawab lah. Soalan daripada pendengar lah. Sebelum program bermula. I see. Jadi bila ada juga soalan daripada sini juga. Jadi sebenarnya soalan yang saya nampak ni sangat-sangat orang cakap famous. Soalan apa tu? Salah satunya berdebar pula jawab. Salah satunya ada yang tanya mengenai syarat. Syarat yang untuk orang yang mendapat zakat tu. Syarat untuk mendapatkan zakat. Betul. Untuk mendapatkan bantuan Betul. Yang ini syaratnya anda kalau anda nak baca online, mungkin boleh pergi kalau di Selangor contohnya, cuba tengok dekat Lembaga Zakat Selangor. Kalau di wilayah Persekutuan, cuba tengok dekat Mawib bahagian agihan. Tapi syarat-syarat dia mungkin ada negeri-negeri berlainan yang syaratnya mungkin ada yang berubah-ubah. Tapi basically, kalau kita nak tentukan sama ada orang itu fakir atau miskin, adalah kita tengok had kifayah. Had kifayah ni macam yang saya terangkan tadi, kita ada kalkulator. So kalkulator ni dia akan tanya, berapa yang anda dapat bulanan?
Daripada berapa yang anda dapat itu, berapa yang anda ada, berapa isteri, berapa anak, anak masih belajar ke tidak, ada kereta ke tidak dan sebagainya. So semua ini kita akan kira. So bila kita kira-kira, contoh dia kata dia dapat bulan-bulan daripada perniagaan ataupun apa-apa all in 2,000. So tolak isteri, tolak anak dan sebagainya. Yang ini 2,000 ni bila kita kira dekat kalkulator, tanggungan dia sangat banyak. Bila tanggungan sangat banyak, tengok-tengok dia punya tu negatif. Okey, maksudnya apa yang dia kena spend sepatutnya lebih daripada 2,000. Ini yang kita panggil kurang daripada had kifayah. Okey, so kalau saya nak bagi the figure itself, syarat by figure, dia tak ada syarat itu. Sebab kita kena tengok pendapatan dia berapa, tanggungan dia berapa. So daripada kalkulator itu yang kita akan tengok tapisan awal sama ada anda layak ataupun tidak untuk menerima zakat. Ini untuk fakir dengan miskin lah. So selalunya yang lain untuk fisabilillah, yang selalunya pelajar, gharimin, orang yang berhutang. Lepas tu kita ada yang lain, contoh ar-riqab, ataupun hamba. Yang ini dah tak ada. Tapi kalau di Selangor, yang ini dia berikan bantuan untuk melembutkan hati atau menarik orang bagi ke jalan dakwah. Okey, antara lainnya juga kita ada ibn sabil ataupun orang yang kita katakan kalau dia punya maksud klasik dia, orang yang terputus di pertengahan jalan. Maksudnya mungkin terkandas dan sebagainya kan. Ada juga mu'allaf. Okey, so ini adalah asnaf-asnaf yang kita berikan selain daripada fakir dengan miskin. Di wilayah persekutuan yang lain ini kita bagi dalam bentuk one off. Okey, so maksudnya contoh kalau mungkin anda ada anak-anak yang bersekolah nak minta bantuan persekolahan, yang ini kita akan bagi bantuan one off, isi borang juga macam biasa. Gharimin dan sebagainya semua pun sama. So dia case by case basis lah. Okey, tapi kalau bantuan bulanan setakat ni di wilayah persekutuan hanya untuk fakir dengan miskin. Yang lain-lain bergantung kepada keperluan semasa, bergantung kepada application semasa. Tapi in reality, di negeri-negeri, setiap negeri mungkin ada yang berbeza sebab pendekatannya agak berbeza. So cuba semak dengan authority di tempat anda sendiri. Apatah lagi kalau anda tidak berada di Lembah Kelang. Yang itu mungkin contoh kalau di Kelantan dia ada majlis agama. Majlis Agama Islam Kelantan, MAIK. Di Terengganu ada Maidam. Di Terengganu ada Maidam, dan di Perak contohnya ada MAIP K kecil tu kan, Perak. Okey, so kalau negeri-negeri yang tak ada pusat zakat sendiri, mereka akan zakat mereka adalah di bawah kelolaan majlis agama itu sendiri. So anda kena pergi direct ke majlis agama. Tapi kalau di negeri anda ada pusat zakat, pergi dekat pusat zakat dulu. So apa-apa pun tengok borang, tengok current syarat, tengok kalkulator, nanti mereka akan semak semuanya. Kita boleh try dululah. Macam di sebenarnya untuk PPZ sendiri pun saya dah tengok website. Dia ada kalkulator untuk setiap zakat betul. So, yang itu kalkulator untuk kita kira kita kena zakat ke tidak. Secara zakat ya, betul. Dia punya ni lah. Betul. Sebab kalau di wilayah persekutuan kita ada dua kalkulator lah. Betul. PPZ untuk kira zakat. Betul. Di mawib ataupun had kifayah tu oleh bahagian agihan. Direct under mawib. So dua kalkulator berbeza. Takut tertukar pula. Itulah. Okay. Takut dia pemberi zakat tapi dia ingat dia dapat zakat. Betul, dia ingat dapat zakat. Nanti kena semak kalkulator lah. Dari sebelum nak pergi mana kena tanya dulu lah. Betul. Kita ada hotline semua daripada betul. So contoh kalau macam kita, hotline kita 1300 88 5757. So telefon untuk bertanya apa-apa soalan. Kita beroperasi 8 suku sampai 4.30. Memang tak ada masalah. Boleh just give a quick call. Boleh. InsyaAllah. Baik. Dan ada juga soalan sebenarnya daripada usahawan kita juga. Ada yang tanya, jika kita pemberi zakat, tetapi ditimpa musibah, bolehkah pemberi zakat menerima zakat tersebut? Boleh. Dan apakah hukum dan syarat? Alright. So ini yang saya bagi contoh tentang yang letupan gas tadi tu. So ataupun dekat kes yang bencana-bencana alam. Contoh macam kita ada banjir-banjir besar di Kelantan, di mana-mana tempat yang lain kan. So selalunya bila kita nak bagi zakat,
kita akan tengok locality, kita akan tengok individu itu sendiri kan. Tapi dalam kes bencana alam di mana mereka ini terlibat dalam satu, kita panggil dalam bentuk masif, dalam bentuk sekelompok yang ramai. Okey, bencana itu ataupun musibah itu menimpa mereka dan beramai-ramai. So dalam kes ini kita panggil mereka sebagai asnaf relatif. So kenapa relatif? Relatif ni maksudnya dia berkait dengan sesuatu. Itu maksud relatif kan. Okey, so mereka ini sebenarnya pembayar zakat. Tapi dalam keadaan semasa, dalam keadaan mereka ditimpa bencana, mereka adalah asnaf secara sementara. So situasi tersebut membuatkan mereka boleh menerima zakat. Situasi apa? Situasi kesusahan. Dan yang ini selalunya kita akan panggil asnaf al-gharimin ataupun asnaf orang yang berhutang, penerima yang berhutang. So hutang apa? Hutang yang ditimpa kepada hutang yang menimpa mereka disebabkan bencana itu. Contoh macam banjir, mereka terputus hubungan dengan luar, mereka tak boleh beri makanan dan sebagainya. So kita bagi bantuan sebab dalam keadaan mereka tidak ada akses keluar. Yang ini yang kita panggil hutang ataupun kesesakan hidup. Tak ada akses kepada makanan, pakaian, benda-benda asas dalam kehidupan. Ataupun contoh macam letupan gas hari tu, hilang segala harta. So ini pun kita boleh panggil asnaf al-gharimin, mereka yang berhutang. So tiba-tiba rumah hilang, tiba-tiba kereta hilang. Semua ini kita panggil basic needs kan. So kita boleh katakan mereka sebagai asnaf relatif. So sampai bila mereka kekal asnaf? Sampailah kesusahan itu terangkat, sampailah mereka ada sesuatu yang cukup untuk meneruskan asas kehidupan. Contoh, mungkin dapat shelter, mungkin dapat kereta yang basic, mungkin dapat bantuan sementara sampailah mereka boleh cari kerja baru dan sebagainya. So ini yang kita panggil asnaf relatif itulah. Dan tak ada masalah untuk mereka menerima zakat, in which ini pun memang salah satu daripada usaha kita juga. Kalau macam last banjir besar di Kelantan a few years back di Pantai Timur kan. So memang kita sama-sama gunakan duit zakat tersebut untuk beli beras dan sebagainya untuk kita hantar sendiri ke sana. Okay, so yang ini pun ada cross borders juga. Okay, itu satu isu yang berlainan. Tapi mereka memang boleh menerima zakat sebab kesusahan pada ketika itu. So sampailah mereka sudah menjadi senang semula. Maksudnya bukanlah senang as if in lavish, bermewah-mewah dan sebagainya, tidak. Tapi sudah ada basic needs. Mereka boleh menerima. Kita tarik pada keperluan saja. Ya, betul, keperluan. Baik tuan. Dengan ada soalan lagi ya? Boleh, kita silakan. tanya soalan pada boleh. ada yang tanya pada di dalam kita sosial media, adakah mesin stok atau aset dalam syarikat juga dikenakan zakat? Okey. So kalau dalam syarikat tertentu yang ini mungkin saya boleh sentuh sikit tentang cara kita kira zakat company-company yang besar, yang bukan enterprise sedemikian dan sebagainya kan. Okey. So ada aset yang kita by right, kita punya kiraan adalah aset tolak liability. Betul. Okey. So sebab liability ni kita tahu apa yang tidak boleh dikenakan zakat sebab benda tu bukan satu bentuk, sama ada dia bukan pemilikan penuh ataupun dia tidak mendatangkan keuntungan. Tapi tak semua aset yang kita katakan boleh dikenakan zakat. So contoh aset yang tidak dikenakan zakat adalah aset contoh macam bangunan. Okey, bangunan adalah aset. Bangunan ada value. Tapi kita tak kenakan zakat pada bangunan tersebut kerana bangunan itu tidak diniatkan untuk berniaga. Bangunan tersebut diniatkan sebagai office. Contohnya, kalau saya boleh samakan ataupun kiaskan, Nabi kata zakat dikenakan pada lembu, melainkan lembu itu digunakan untuk bekerja, baik untuk membajak dan sebagainya. So dekat sini kita faham orang yang bertani itu sepatutnya dia kenakan zakat pada lembu itu juga. Tapi sebab lembu itu bukan untuk dikembangbiakkan, bukan untuk dijual dan sebagainya, tak kena zakat pada lembu yang membajak tu. So sama juga konsep dia. Apa yang kalau untuk company-company besar, kita akan tengok niat bukanlah niat, maksudnya penggunaan kepada setiap aset-aset tersebut. Ada aset yang boleh kena zakat, ada yang tak kena.
Ada liability yang tak kena zakat, ada yang kena. Okey, so yang ini yang kita akan tengok financial report itu sendiri. So basically selalunya kalau nak minta kiraan, kita memang akan adakan meeting lah, sama ada online ataupun kita pergi ke syarikat face to face. So kita akan katakan, kita akan mention satu persatu, ini kena zakat, ini tak kena zakat. In which template dia memang dah ada. Dan template dia, kita tahu dunia bisnes selalu berubah-ubah kan, berkembang dengan pesat. So template dia kita pun dah finalizekan. Kita dah ada satu template sedia ada yang kita tahu, okey, benda ni kena zakat, benda ni tak kena zakat. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh buat online meeting dengan kita lah. Nanti kita akan explain lebih lanjut dan secara detail. In the end kita akan tengok kena zakat ke tak, kalau kena berapa pula zakatnya. Okay, so tapi basically macam tu lah, kita kena tengok aset dengan liability ini memenuhi tak syarat untuk kena zakat. Zakat ni syarat dia antara, kalau untuk perniagaan khususnya ada 3. Niat untuk diniagakan. Contoh macam stok-stok barang, stok-stok yang tidak terjual, itu pun juga kita akan kira sebagai zakatable asset, aset yang boleh dizakatkan, sebab dia dah niat untuk niaga. Tapi kita tak ambil, kalau nak kira zakat tu, contoh satu barang tu, baju sehelai katakan, baju nak jual, tapi baju tu tak terjual lagi setelah setahun. So yang itu dia nak jual RM4, tapi modal RM2, kita ambil harga RM2 sahaja. Ini antara contoh barang yang diniagakan itu dikenakan zakat lah. Yang lainnya kena patuh nisab, capai nisab, capai haul. Nisab ini adalah threshold kan, kita punya minimum amount tadi. Haul itu adalah cukup setahunnya. Yang lainnya kita akan tengok pemilikan penuh ataupun tidak. So yang ini pun kita akan tengok satu persatu. So contoh kalau ada buat hutang, ada cagaran dan sebagainya, yang ini kiraan dia berbeza-beza. Ini antaranya lah. Baik Tuan, penerangan yang jelas sebenarnya, yang sangat-sangat detail. Tapi ni ada lagi soalan yang betul-betul satu-satunya famous juga sebenarnya, saya nampak dari tadi ni. Tentang pengiraan zakat. Secara kasarnya lah. Mungkin ada yang tanya, kalau yang berniaga pendapatan harian, macam mana nak kira zakat untuk pembayaran perniagaan, itu yang pertama. Dan kemudian ada juga yang nak tahu secara keseluruhannya, secara holistiknya, secara menyeluruh, secara kasarnya, pengiraan untuk keuntungan sendiri. Faham? Atau tuan nak lukis ke? Tapi tak ada. Tak apa. Kita cuba lukis sama-sama dalam minda je lah. Alright. So untuk zakat ni, kalau macam zakat gaji, dia senang sebab kita tahu setiap bulan kita dapat berapa-berapa, cuma sometimes ada lebih ada kurang. Tapi untuk zakat bagi orang-orang yang meniaga ataupun mereka yang mungkin sometimes sekarang ada influencers kan, so pendapatannya tak tetap, ikut commission dan sebagainya, ikut projek. So untuk orang yang pendapatan tetap ataupun dia boleh record pendapatan dia, tak tetap tapi dia record setiap bulan. Bulan ni saya dapat 3,000, bulan depan saya meniaga saya dapat 2,500. Ni kira bersih-bersih lah ni kan. Dia record sepanjang tahun, bulan Januari sampai Disember. In which benda ni memang tak biasa. Tapi kalau katakanlah anda nak record, tak ada masalah, record je dulu. Berapa-berapa yang anda pakai dan sebagainya, berapa untung bersih bagi setiap hujung bulan. Kita akan sum up di penghujung tahun, dan zakat dikenakan pada 2.5% from the whole amount. Tapi kalau orang yang mungkin pendapatannya tak tetap, meniaga harian, influencers ataupun stock trading dan sebagainya, bila mereka punya pendapatan tak tetap, kadang naik kadang turun, kita kata zakat itu dikenakan pada simpanan anda. So macam how it works, apa yang anda dapat, anda simpan dekat akaun simpanan, betul? So apa yang anda pakai harian pun anda pakai daripada akaun simpanan itu, betul? So apa yang berbaki di penghujung tahun adalah what is left. So from what is left, itu adalah harta yang anda ada pada ketika itu. So kita zakatkan pada itu sahaja. In which contoh anda peniaga harian, pumpang hari ni untung, esok rugi, bla 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 dan sebagainya, sampai hujung tahun anda kata saya meniaga kecil-kecilan, saya datang nak bayar zakat, macam mana saya nak kira? Kami akan tanya dulu, tuan atau puan ada rekod tak? Ada rekodkan tak berapa perniagaan untung rugi untuk setiap hari? Mestilah tak ada. Rekod bulanan ada ke? Tak ada.
So kalau tak ada, kita just tanya sekarang ni untung tersebut pergi dekat akaun yang mana. Mungkin dia kata contoh akaun A. So akaun A sekarang baki tinggal berapa. So mungkin dia kata waktu tu 30,000. So zakat pada 2.5% of 30,000 itu sahaja. Sebab apa? Sebab 30,000 itu adalah lebihan harta yang dia ada pada ketika itu. Apa-apa yang dia telah pakai, contoh mungkin dia nak bayar zakat pada bulan Disember kan, waktu tu yang tinggal 30,000 tu, bulan 1 mungkin dia ada 60,000, lepas tu dia beli rumah, lepas tu bla 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 bla, hujung tahun tinggal 30 sahajalah. So bila tinggal 30, itu sahaja harta yang dia ada. So kita zakatkan pada itu sahaja. Kita dah tak buat kaedah dengan tolakan. Maksudnya kita dah tak tolak anak ada berapa, isteri ada berapa, 1, 2, 3, 4, kita dah tak boleh kira dah lah. Sebab dia dah pakai actual expenses dia. So 30,000 itu adalah baki bersih setelah apa yang dia belanjakan in reality. So that's why kita zakat pada baki simpanan saja. Baki akhir simpanan. Itu cara paling mudah kalau tak nak pening-pening lah. So just bawa account bank, bagi tahu je account bank ada berapa. Campurlah kalau katakan anda datang di hujung tahun itu, okey, katakan ini akaun gaji kan, akaun simpan gaji. Okey, so ini akaun simpan gaji anda. Akaun simpanan pula ada tak? Akaun emas pula ada tak? Okey, so yang ni kita akan tengok satu persatu. Tapi kalau nak pendapatan tak tetap macam tu lah, senang. Jadi kalau nak memudahkan sebenarnya Tuan, kita sarankan sebenarnya usahawan-usahawan kita seeloknya bila dah dapat dia punya pendapatan untuk merekod setiap detail anda punya keuntungan. Itu lebih cantik. Betul. Daripada kita dah boleh tengok sama ada dikenakan zakat ke, dan bukan zakat lah. Ya, betul. Dan juga boleh buat penyusunan dia punya costing. Itulah yang kita sarankan kepada usahawan. Itu lebih baik. Itu memang sangat baik. Baik Tuan, sebenarnya masa sangat mencemuri kita ni. Dah dekat sejam dah. Tapi tak apa, saya direct kepada kepada semua usahawan yang saya tak dapat nak pilih. Mungkin lepas ni kita boleh tanya kepada jawatan untuk mungkin kita buat sehari punya program ke. Boleh, tak kisah mungkin. Kita boleh masukkan projek-projek macam ni. Nanti kita akan tengok apa yang kita boleh dapat. Boleh, cuma untuk hari ni Tuan, saya direct kepada soalan-soalan yang seterusnya. Selain melaksanakan kewajipan zakat, apakah ibadah yang dituntut untuk semua ni? Okey. So mungkin anda sebagai peniaga mungkin ada yang untung banyak, untung sikit. Yang untung banyak mungkin kata okey saya nak berzakat lah. Sebab saya memang kewajipan tu dah ada. Untung mungkin sikit dan mungkin tak kena zakat. Katanya saya tak perlu zakat lagi lah, tapi saya macam masih nak memberi. Ke mana saya boleh sumbang dalam bentuk ibadah itu sendiri. Okay, so first thing first, selain daripada zakat, ada macam-macam lagi ibadah berbentuk harta yang kita boleh buat, in which yang selalunya memang orang akan kata sedekah dengan wakaf. Ini yang paling banyak. Dan kita di wilayah persekutuan, kami di sini, kami selain daripada mengutip zakat, kami juga mengutip wakaf. So apabila kami mengutip wakaf, maksudnya anda boleh datang ke kaunter zakat untuk bayar wakaf juga. So wakaf ini hukum dia adalah sunat kan. So bila sunat, dia tak perlu tunggu anda mencapai apa-apa limit. So kalau rasa macam nak buat wakaf bagi pihak diri, bagi pihak keluarga, bagi tak kisahlah siapa-siapa, anda boleh terus pergi ke kaunter kami untuk beribadah dengan untuk melaksanakan ibadah wakaf juga. So katakan ibadah wakaf di sini kami ada dua jenis. Sama ada anda serahkan kepada kami secara umum, untuk kami yang uruskan duit tu pergi ke mana dan ke mana, ataupun contoh anda tengok ada satu surau dekat sebelah rumah anda, dia ada buat projek wakaf dengan PPZ. So anda boleh datang ke kaunter kami untuk bayar wakaf bulan-bulan ke, one time ke, lump sum ke, tak kisah, untuk projek wakaf itu sendiri. Okay, so yang ini yang kita buat selalunya untuk kita promote ibadah wakaf kita. Sebab wakaf ni, specialnya ibadah wakaf adalah dia bukan one time macam sedekah. Sedekah, contoh saya sedekahkan kepada awak RM10 untuk awak beli makanan. Dia habis makan, pahala pada ketika itu, lepas dia makan habis. Tapi wakaf, wakaf ni adalah untuk kegunaan umum, kegunaan yang berpanjangan. Contoh kalau anda wakafkan untuk surau, masjid dan sebagainya, ataupun tablet, ataupun smartboard untuk pendidikan dan sebagainya kan. So semua ini selagi mana orang itu pakai, anda mendapat saham kebaikan daripada ibadah wakaf yang anda sumbangkan. So contoh kalau ibadah wakaf untuk smartboard, anda buat wakaf untuk smartboard, selama mana wakaf itu smartboard itu dipakai di sekolah tersebut, satu huruf dan sebagainya, itu kebaikannya akan berjalan berpanjangan kepada pewakaf.
Dan satu mungkin kelebihan duniawi lah, kelebihan di dunia yang kita boleh dapat, zakat kita boleh dapat 100% rebate. Maksudnya RM100 anda bayar zakat, RM100 rebate untuk cukai pendapatan. Kalau wakaf, RM100 anda bayar wakaf, boleh mendapatkan 10% of kita panggil pengurangan zakat. Dia bukan rebate 100%, tapi dia 10% pada pengurangan cukai. So yang itu contoh, kalau mungkin ada dekat sini yang e-filing dan sebagainya, tempoh-tempoh akhir e-filing ni kan. Okey, so wakaf pun boleh masuk dekat bahagian sumbangan. Tapi 10% saja. 10% saja, capping 10%. So berlainan sikitlah dengan zakat. So kalau anda ada niat untuk berwakaf, anda ada niat untuk melakukan ibadah duniawi, ibadah yang berbentuk harta selain daripada zakat, jemput juga untuk berwakaf. Kita ada ever changing project yang sentiasa berkembang dan sentiasa bertambah. Kalau anda nak cadangkan projek wakaf pun, mungkin anda ada lihat surau-surau di kawasan berdekatan, nak propose untuk buat projek wakaf dengan kita pun tak ada masalah. So yang ini mungkin supaya ibadah wakaf itu terasa lebih dekat dengan kawasan anda. So insyaAllah semoga dengan ibadah yang dilakukan dapat memberikan, kalau tidak pulangan di dunia yang tidak pasti itu, insyaAllah ada sahamnya di akhirat nanti. Sangat menusuk tuan-tuan dan puan. Jadi mungkin itu adalah kata-kata akhir daripada Encik Aiman sendiri. Jadi itu saja untuk program Jom Sembang pada kali ini. Kita bersama dengan Encik Aiman daripada Pusat Pengurutan Zakat Mawib. Dan untuk makluman, saya buat promo sikit Encik Aiman. Jangan lupa kepada usahawan-usahawan semua, kita ada program untuk Jom pada minggu hadapan. Jangan stay tune di dalam social media Token Entrepreneur, dan akan ada lagi beberapa lagi program, dan juga kalau ada lagi kita akan share lagi di dalam social media Token Entrepreneur. Jadi jangan lupa untuk follow rapat, orang cakap follow rapat kita punya social media dan juga PPZ sendiri. Betul. Dan kemudian semoga kita berjumpa lagi di lain program dan lain waktu di dalam program Jom Sembang #bukan sembang kari. Assalamualaikum. Salam.